Guys, kita ada kapet kereta yang baru, nampak premium. Itu dia guys, lapik kaki daripada Softfly. Korang tengoklah ni, material dia rasanya leather. So memang nampak premium gila. Korang tengoklah cantik. So lengkap untuk sebiji kereta Ada depan, ada belakang dan ada bahagian tengah dekat bahagian belakang tu. Dalam bekas ni guys, dia juga ada bagi double sided tape macam ni. Dia ada velcro dekat sini. Jadi korang boleh lekatkan dekat kereta korang. Dekat kapet ni memang dah datang dengan velcro siap. Jadi memang confirm melekat lah. Ni bahagian pedal minyak lah kan. Dia ada pad, extra pad dekat sini. So jom kita tukar kapet kereta yang baru. Kapet lama ni actually masih lagi elok, tapi kapet baru lagi cantik guys. So kita buang yang sebelah penumpang dan kita gantikan dengan yang baru. Okay, next kita settlekan yang belakang and kita masukkan terus yang baru. So guys, kalau korang nak kereta korang ada kapet yang cantik macam ni, then apa tunggu lagi? Check out dekat beg kuning kat bawah.